Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam 24 Ramadan. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini Zurin insya-Allah ingin menunaikan umrah. Dan sekarang ni pukul 3.16, temperature 40 darjah Celsius. Jadi ini dia, boleh tahan panasnya. But insyaAllah semoga Allah memberikan Zurin kekuatan, semangat, tenaga untuk menunaikan umrah pada hari ini. Jadi ya, Zurin ingin berkongsikan sedikit perkarangan Masjidil Haram insyaAllah sebentar lagi di bulan Ramadan. Jadi jom kita menuju ke mikat. Zurin akan mikat di Qura sahaja, dan kemudian Zurin akan ambil bas menuju ke Masjidil Haram insyaAllah. Jom bersama-sama Zurin kita ke Masjidil Haram. Ada sesuatu yang sangat istimewa tentang umrah di bulan Ramadan. Suasananya, manusia yang datang daripada seluruh pelosok dunia dan perasaan berada di sini. Ianya membuatkan kita sedar bahawa tempat ini adalah pusat penyatuan umat Islam. Selepas asar, Zurin memulakan tawaf mengelilingi Kaabah 7 pusingan. Setiap langkah dipenuhi dengan doa dan harapan. Alhamdulillah kami dah habis pun tawaf, dan Zurin naik ke tingkat atas tempat sa'i dekat 4th floor. Ni dia dekat bahagian rooftop. Alhamdulillah. Jadi kami akan berbuka puasa di sini sebelum memulakan sa'i kami. Which one? Tu banyak kosong. Let's go. Alhamdulillah. Thank you ya Rab. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita makan nasi goreng. Tenggelam sudu. Nasi goreng siap bawa tawaf lagi tau. Masya-Allah. Yalah, bilang afiah. Kita ada juga kari pap segera dan juga cobadak. Yang ni Zurin beli segera je. Masuk je dalam air fryer, settle. Jom kita makan. Selepas berbuka, Zurin meneruskan umrah dengan sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i mengingatkan kita kepada perjuangan Siti Hajar yang berlari mencari air untuk anaknya Nabi Ismail AS. 7 kali ulang-alik, satu perjalanan yang penuh makna tentang sabar dan tawakal. Sa'i juga mengingatkan Zurin bahawa usaha adalah daripada kita, tetapi keajaiban datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Alhamdulillah, malam ini Zurin menunaikan umrah pada malam ke-24 Ramadan. Tawaf selepas asar, berbuka puasa di Masjidil Haram dan sa'i sebelum solat Isyak. Semoga Allah menerima umrah ini dan doa kita semua. Semoga Allah menjemput kita kembali ke sini lagi. Amin ya rabbal alamin. تعالى انت مول الاثنين مدفوعات ساعدينه. Jadi ni. شايف كله طالع من ساعات كده في العمليه. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت. Alhamdulillah, berakhir sudah perjalanan umrah Zurin pada hari ini. InsyaAllah semoga segala doa-doa Allah makbulkan, segala amal ibadat diterima ya Rab. Jadi itu dia bas Zurin di sana. Kawasan ni kalau hari Ramadan, bulan Ramadan dengan bulan haji, ni jadi parking. Berfungsi je jadi parking, jadi parking. Parking untuk bas. Ui. Macam padang jarak. Padang terkukur. Semuanya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan itu datang daripada diri Zurin sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum.